Assalamualaikum and hi everyone. So hari ni aku nak keluar dinner. Okay, lepas kerja lagi aku nak keluar. I'm going out, like aku cakap tadi, I'm going out meeting my ex. The reason why aku nak vlog, ingat tak hari tu aku dah kata aku macam nak buat vlog untuk like a day in a life of a conference producer. So mungkin ni kita boleh buat as a starting point. Jadi next week akan start the event. Jadi yang pun boleh tengok sikit lah a glimpse behind what I'm doing. Kerja aku conference producer, atau erti kata lain, aku produce conference lah. Itu bahasa basic ni lah. Dia kalau kita nak tengok dekat drama TV, oh producer cerita TV, producer music, sama juga perkataan tu masih sama. Aku as a producer, tapi aku bukanlah produce. Bukan, maksud aku as a producer dalam kerjaya aku adalah aku produce events, aku produce conferences, aku produce workshops. Okay, aku punya company, we are in training punya field. So meaning to say, company aku buat training lah, training consultancy, training provider, training gedebak. Apa yang aku perasan, ni apa yang aku perasan lah, aku tak tahu lah conference producer yang lain akan agree with me or not. Apa yang aku perasan, to be a conference producer, faham tak? Sesuatu kerja, kalau hampa perasan, dia akan ada traits dia tau. A conference producer ni selalunya adalah seorang yang membaca. Antara soalan interview, last kali lah, aku ingat lagi waktu aku first kena interview, habis ada interview semua, last sekali aku ingat lagi, bos aku tanya masa tu, am I a reader? Do I read? You know? Jadi aku cakap biarlah, sebab memanglah aku cerita. Tapi of course lah, aku punya cerita yang aku selalu baca tu cerita vampire lah, cerita hantu lah. Waktu tu for me it's not really significant tau. The reason why kena suka membaca, sebab we're going to do a lot of reading. Jadi bila aku buat research apa semua, aku kena tengok, okay, this certain topic. Jadi antara benda yang aku feel aku nak buat adalah membaca. I have to read a lot of articles, especially aku punya favourite bila aku nak research on certain topics is aku akan pergi tengok the annual reports. Hampa mesti fikir, alah sekarang dah ada ChatGPT mah, sekarang dah ada Adobe pun dah boleh ada summary lah apa semua. Yes, betul, memang semua tu ada. Sebenarnya sepantas mana ChatGPT nak bagi jawapan kat hang, atau sepantas mana Adobe summary nak bagi dekat hang kena faham juga benda apa yang hang nak tengok. Bukannya simply hang main ambil je apa benda summary yang ChatGPT tu bagi, lepas tu hang mutahkan balik. No, it doesn't work that way. How it works actually, hang kena tengok topik mana yang hang nak baca. For example, kalau aku tengah buat research pasal business continuity management, so aku kena tengok dalam annual report tu dekat part mana yang dia ada sebut pasal BCM ni, dekat part mana yang dia ada cakap pasal risk management dia yang berkaitan dengan BCM ni. Lepas tu from that annual report, aku kena tengok juga the structure of the company punya BCM tadi ni. Jadi benda ni kalau hang tak ada minat untuk membaca, susah. Bukan aku nak kata you couldn't make it, susah. Bila hang dah buat research, hang kena pergi juga macam have a short quick chat or a short interview with the practitioner. Practitioner meaning to say those people who actually involved in the topic yang hang tengah buat research sekarang ni. Dan aku akan came out dengan this is bila aku cakap the quality. Hang akan kena come out with the draft of topics, or what the themes, what the title, what the sub themes that you want to include in the conference. Wow, this is like a training to be a conference producer already. Jadi adalah sukar andai anda adalah seorang bukan pembaca dan anda ingin menjadi seorang conference producer. Boleh lah, I mean like aku rasa kalau for a desperate move, a conference producer boleh pull is dia habang semua kat ChatGPT buat semua. Memang betul ChatGPT boleh membantu dalam membuat all this topic and all. Yes, ChatGPT memang have the capability, but
the quality tu dia takkan sama dengan hang check satu-satu, hang dapat idea tu dan juga hang bagi tahu kat ChatGPT. Faham tak? ChatGPT is a tools yang memang membantu aku banyak compared dengan beberapa tahun lepas. 9 tahun lepas, waktu aku first jadi conference producer, tak ada ChatGPT, tak ada apa. ChatGPT memang helps a lot, especially brainstorming session where bila aku cakap kat GPT, okay, based on my research, sekian. Is it valid? Is there any other sources yang I could refer to? This kind of thing. Bukannya hang suruh, hang cakap kat GPT, okay, please give me 16 speaking topics that focusing on this. Of course you can do it. Of course, boleh. Tapi that is the thing. ChatGPT, ramai yang orang tak faham, ChatGPT bukan untuk membuat semua kerja untuk hang. When it comes to my work as a conference producer, aku masih memerlukan the ideation. So, untuk properly guna ChatGPT ni, we need to have the knowledge, we need to have the ideation of what we want from the ChatGPT. Bukannya hang buta-buta tuli masukkan serta-serta, betul? Hang dapat, hang ambil, hang termuntah. 2 tahun lepas aku produce satu conference ni yang berkaitan dengan company punya fraud. Okay, topik ni heavy. First time aku buat, dan aku ingat salah seorang aku punya panelist adalah, she's a lawyer. She used to be a lawyer, she still is if I'm not mistaken. Jadi waktu tengah lunch tu, suddenly dia pandang aku dan dia tanya aku, how do you do it? Jadi bila dia tanya soalan tu dekat aku jadi macam, sorry. So aku macam, it kind of caught me off guard. Sebab dia tanya aku macam mana aku buat semua benda ni. So aku cakap lah, is film research and everything. And then dia pun bagi feedback. Dia kata because the topic yang aku buat tu very relevant, very, orang kata apa, memang kenalah dengan all these laws punya berkaitan dengan fraud. Jadi that's why, even though memang ada kesenangan untuk guna all this ChatGPT, nak buat summary for all these AI tools, nak buat summary for annual report or whatsoever, betul. Tapi hang kena guna otak untuk guna all these tools. Bukannya hang buta tuli pergi guna macam tu saja without any ideation. So that is my main point that I'm trying to say. Dalam aku punya kerja, aku always find a way to work smart. Sebab hang kena selalu cari jalan untuk pastikan kerja hang berkualiti. Tapi hang tak overwork. Lagi satu, when it comes to using all these AI tools, hang kena faham yang AI ni, ChatGPT ni hanyalah untuk membantu. Dia bukan the driver. Macam hang bawa kereta lah. Yelah, kereta aku pun bukannya kereta yang boleh bawa sendiri macam Tesla tu kan. I mean like, kalau hang lepas tangan pun, kereta ni masih berjalan, masih bergerak ke hadapan. Dia depends on alignment hang. Elok ada tak ada bengkok ke apa lah kan. Tapi even though kereta ni boleh membawa hang daripada point A to point B, tapi hang still kena memandu dia. Same goes lah macam ChatGPT. Hang kena memandu dia ke arah apa point B hang tu. Skop kerja aku, memang AI tu membantu banyak. Tapi itulah, macam aku cakap, janganlah guna benda tu mengkhinzir buta. Okay, Allah bagi kita otak, akal, guna. Ni hang lah pemalas, tak mau guna kepala otak hang tu. Lepas tu pakai ChatGPT, konon selesai semua masalah hang. Apa? So pagi tadi I cakap kata I meeting my ex-colleague. Ex.
there, this stock. Oh, this is nice. Kan? Yeah. Send it to me. Oh, tag me. Sekejap. Yang kita mengumpat orang. Oh, what is this? Is it GoPro or what? Dia tak tengok kisah ke? I rasa dia dah Okay, so hari ni aku nak tunjuk a day in the life of a conference producer. Sebab kenapa aku kalut pagi ni? Sebab semalam aku keluar 6.30. What? Sama lah, sekarang pun dah 6.34. Jimat cepat selamat, mengurangkan kesesakan. That is the tagline. Cepat tu tukar kepada sabar lah Prasarana. Hello, hi, good morning. Yo! Tengok ni guys. Astaga, guys. Baru semalam aku bersihkan. The fan dekat tepi ni. Anak aku bunyi hitam. Alright, thank you. Arman, can I have like 2 more bottles here? Because I drink a lot. Thanks. Oh, mine baru habis semalam, so I cannot roll this morning. And we have Chicken sandwich. Here you go. Thank you. The perks of being conference producer. Eat. Eat. Nak diet pun tak ada terjadi, guys. Exactly. Last year on December, kita orang ada event back to back 3 minggu straight dekat hotel. Sampai minggu yang ketiga tu kita orang dah bosan dah nak makan. Muak lah makan hotel. Muak gila sampai orang kata macam dia orang tak nak ke makan makanan hotel sedap. Tak, kita orang muak cerita dia. Kita orang nak makan biasa. Ya. Sambal nak ayam gepuk ke. Memang dah bosan gila dah. Hidup pula fishball dah ni. As usual. Jadi setiap kali kita orang ada event kat hotel, macam staff cakap tadi, memang tak dapat lah nak diet dia. Sebab someone dah drop dia punya chicken sandwich tadi, so dia jalan penuh dengan sopan santun ya everyone. Korang jadi 3 dah. Daripada 4. Aduh, yai. Stephanie Grace. Ayam tu masih hidup dah. Ayam tu hidup. Dia cuba melarikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Otak ada 2, tapi satu sel kongsi 2 orang. Get that prawn, everybody. Look at that prawn. Baru 5 minit tadi cakap, oh, I'm still full. Suddenly we take another food again. Ingat tak you ambil apa nasi goreng, lepas tu you tak jumpa udang? Kutip, kalau udang kutip. Eat again. Eat. This is better than kway-teow. Exactly. I thought the kway-teow already good. This one is better. Okay, this sedap. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak tambah ke? Health. Discipline, everybody. Discipline. Yes, everybody. But I could eat it again and again. Me too. So good. Jom. Mari. So tu lah dia kerja aku. Datang hotel, set up event, do all the necessary like the event management stuff. Pagi-pagi do registration, check all the food and eat the food. Ini baru morning break tau.
kuah goreng, sarapan pagi tadi. Morning break, bihun goreng. Sekejap lagi tengok lunch ada apa sat lagi. You are back with the cake. I'm back with the cake. Ta-da! Oh. Dia refilling. Refilling it. Sup kambing mamak. Senang. Sup kambing mamak macam ni. Not. Rempah-rempah je siapa. Daging sup dia meriah. Yum. Kita cuba sotong dah dulu. Yap. Hari ni nak pergi hotel. Jadi nak bawa sama lah. Bukan bawa dia lah. Mana boleh bawa dia? Bawa hampa lah. Budaknya tak kena tinggal. Yang ni kena tinggal. Saya hampir kena tinggal. Hampir lah, hampir. Tak apalah, for the past 2 days tidak kena tinggal. Sian. Talking about that, actually the other day, I listened to this one podcast saying about sometimes we are being too, like in your situation right now, when you are saying whether when people are being real or not. And once in a while, you are just being too hard on yourself. Therapy session 101. Let me see. Now let me open it and see. Maybe we should look into it. Not a word. Oh. We decided to walk. Yeah. Are we regretting it? The silence is loud. Let's see, 500 meter. Molten Chocolate Cafe. Pernah cuba ni tak? Pernah? I like the s'mores. Oh. Is it like deep and deep? Kinda. Faham tak? Bila lalu dekat sini ada banyak gila makanan. Banyak cabaran. Tapi kita orang cuba displaykan diri sebaik mungkin sebab kami berjalan ini untuk makan dekat next Buffet. hotel. Yes. Are you sure we are heading in the right direction? Confident je kan? Confident. Sudah pasal kau tengok makanan. Wow. Sedap. Sedap untuk kau, haram untuk aku. Upset. Upset days Makan tisu minit po. Alah. Tisu minit. Tak pergi hotel tak tu. Apa? Hello, korang nak Ya. hotel ni? Yang mana satu ah? Collection. Pak Royal Collection. Jom. Probably they are working at the hotel so just follow them. If you make the decision and it's wrong, then I'm going to be mad at you. But because I made the decision, so I cannot be mad at myself. Guys. So we just leave it there. Guys. Now it's freaking hot, everybody. Freaking hot everybody. Oh, mulgo. Pila sol. Yes, I love to live like that. Once broken considered soul. Betul. So yeah, I put the camera at very dangerous position. Very. Wow, so hari ni guys, kita dekat Hotel California. Just kidding. We are not at Hotel California. So tadi I tengok menu dia. One dish is 40 ringgit at least. I mean of course lah, it's Park Royal. Kita ada sushi, Fatin tengah borak dengan someone. Okay. Then we have this roast chicken. Apa ni? Pastries. What do we have here?
Sorry lah, tak tuju banyak makan sebab duduk sembang. Tapi memang sedap. Ya Allah, ais kacang sedap bang. Tak tipu, memang sedap. So far makanan dia aku memang rasa hampir 80-90%. Sebab aku ambil sikit kan. Memang sedap. Sana aku tak ledak lah ambil asam pedas apa semua tu. Sebab bau dia sedap. Aku ambil asam pedas tu. Sedap asam pedas tu. Cuma yang aku tak ambil nasi. Dia ada dekat ni, daripada sini aku nampak dia ada pulau rice, ada a few things lah. Tapi yang belah noodle aku tak ambil. Ini semua kosong. Thank you. Ada puan simpan puan kenangan ni kat kita orang. Apa dia tu? Kenapa? Letak dia.